Semalam di klinik, ada satu mama cakap, "Doktor, saya rasa susu saya tak cukup." So, dia dah start formula and dia rasa dia gagal. Hai semua, saya Dr. Nisa Khalil. Let's check this together. So, here's the thing. Betul-betul tak cukup susu? Tu jarang. Kurang daripada 1 dalam 20 mama. Tapi, rasa tak cukup tu biasa. Around half of mothers who stop because of that feeling. Dua benda ni bunyi sama, tapi actually tak sama. Kita kena tengok berapa banyak lampin basah dia, bukan berapa lama dia menyusu. Lepas hari kelima, 6 atau lebih wet nappy sehari. Air kencing dia cair, tak pekat, berat dia naik balik. Cluster feeding petang tu perangai newborn yang normal. Bila kena datang jumpa doktor? If selepas 7 hari, lampin basah tak sampai 6 kali dalam 1 hari, very sleepy, hard to wake or not feeding, and weight loss more than 10%. Kalau you tak pasti susu cukup ke tak, jangan teka-teka sendiri. Go see a doctor. Kita timbang dia, kita tengok satu feeding time sama-sama. Kalau nak datang jumpa saya, link in bio.